Dunia hari ini sedang berdepan dengan satu cabaran besar, iaitu krisis tenaga dan bekalan global. Konflik yang berlaku di Asia Barat telah mencetuskan ketidaktentuan global. Serangan terhadap infrastruktur tenaga utama dunia serta gangguan kepada laluan perdagangan antarabangsa telah menjejaskan bekalan tenaga global serta penutupan Selat Hormuz. Akibat daripada konflik ini, harga minyak dunia meningkat, bekalan tenaga global mula terganggu dan kesan dari krisis ini hanya bermula selepas penyelesaian komprehensif dicapai. Malaysia turut terkesan kerana negara kita merupakan sebahagian daripada pasaran global. Harga tenaga negara masih dipengaruhi oleh pasaran antarabangsa. Malaysia juga masih perlu mengimport minyak mentah tertentu bagi memenuhi keperluan domestik. Gangguan rantaian bekalan dunia turut memberi tekanan kepada ekonomi negara. Antara kesan utama ialah kenaikan kos sara hidup, harga barang meningkat, kos pengangkutan bertambah, kos makanan meningkat, bil logistik lebih tinggi, harga bahan mentah naik dan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS juga menerima tekanan akibat peningkatan kos operasi. Bagi menghadapi situasi ini, kerajaan telah mengambil pelbagai langkah strategik bagi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Terdapat 4 fokus utama kerajaan: menjamin bekalan, memanjangkan bekalan, mengekang kenaikan harga dan memanfaatkan peluang. Dalam masa yang sama, kerajaan meneruskan pelbagai bentuk bantuan dan subsidi kepada rakyat. Antaranya termasuk subsidi petrol dan diesel, bantuan STR dan SARA, program jualan rahmah madani, rebat elektrik serta subsidi pengangkutan. Dalam menghadapi cabaran ini, warga JWP juga memainkan peranan yang amat penting. Kita boleh bermula dengan amalan harian yang lebih berhemah, seperti mengurangkan pembaziran elektrik, menggunakan pengangkutan awam, menyokong produk tempatan dan mengelakkan pembelian panik. Berbelanjalah secara bijak demi kesejahteraan bersama. Ketahanan negara bermula dengan tindakan bersama. Dengan kerjasama semua warga JWP, kita mampu menghadapi cabaran global ini secara lebih bersatu dan berdaya tahan. Sebagai penjawat awam, kita warga JWP perlu menjadi penyampai maklumat yang tepat dan bertanggungjawab. Elakkan penyebaran maklumat palsu, sokong komunikasi kerajaan secara bersepadu, amalkan penjimatan tenaga dan jadilah contoh terbaik kepada masyarakat. Mesej utama kerajaan adalah jelas. Kerajaan komited untuk terus melindungi rakyat. Bekalan asas negara masih terkawal dan langkah intervensi sedang dilaksanakan secara berterusan. Walaupun krisis ini bersifat global dan berada di luar kawalan negara, Malaysia masih berada dalam keadaan terkawal. Kerjasama semua amat penting bagi memastikan negara terus stabil dan berdaya tahan. Warga JWP wajib imbas QR yang disediakan dan baca FAQ krisis bekalan global.